Assalamualaikum semua. Okey, kita bertemu lagi bersama Abang Jamal HTV. Kali ni Abang Jamal nak bawa anda semua pergi satu tempat ni yang viral juga. Satu tempat makan iaitu Cucuk Udang Utara. Terletak kedai ni di Taiping. Kita pergi terjah kedai tu. Apa yang menu yang padu. Kita tengok apa yang menu-menu yang dia jual. Okey, sebelum tu yang mana belum klik butang subscribe, butang loceng dan share, support Abang Jamal HTV. Tagline kita apa? Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Okey, jom kita terjah kedai Cucuk Udang Utara. Sekarang Abang Jamal dah sampai. Kedai ni dia berhadapan sekolah. Dia berada di sebelah berhadapan kedai. Maksudnya sekolah di ujung sana, seberang ni saja. Cucuk udang dan goreng pisang utara. Okey, ini Abang Abdul Rahman kita. Okay, kita pergi temu buat belia. Assalamualaikum abang. Kedai baru buka ni. Baru buka. Okey, jadi Abang Rahman kita, owner kedai. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Okey. Menu abang cucuk udang ah? Cucuk udang boleh campur. Boleh campur. Dengan takuah, sosis, telur, biskit, semua ada. Oh, dua lah, dua menu ada. Cucuk udang, kuah kacang dengan pisang goreng utara. Dua menu ada. Cucuk kodok ada, goreng pisang pun ada. Okey. Yang ini harga dah. Menu-menu dia. Menu cucuk udang utara. Okey, set A ni dia cucuk udang 3 ketul. Cucuk udang saja. Cucuk udang saja. Okey, set B ni RM6 ni cucuk udang 2 ketul, sosis 1, telur setengah, tahu setengah. Yang set RM10 ni cucuk udang 3 ketul, tahu setengah, telur setengah, sosis 1, biskit 1, ubi kentang 1. Dia boleh add on lah. Tambah RM2 kalau nak cucuk udang 1 tambah RM2. Biskit RM2, tahu RM1.50, sosis RM1, ubi kentang tambah RM1, telur RM1. Ni menu-menu dah. Okey, yang ni kalau tengok ni yang dah sudah digoreng. Biskit, sosis, telur goreng ada, kentang goreng, tahu. Yang ni cucuk udang yang digoreng. Kalau tengok tu memang rangup, crispy. Okey, yang ni pisang goreng. Pisang goreng dengan cucuk kodok. Siapa tak kenal saya tak tahu lah. Cucuk kodok. Kalau orang Malaysia tak kenal cucuk kodok, saya tak tahu. Pisang ni tengok pembekal. Yeah. Macam hari ni pisang nangkau. Ada hari pisang abu, ada hari pisang awak. Dia ikut pembekal lah. Pembekal lah. Kalau macam hari ni pisang nangkau. Nangkau. Kira pisang ni yang pembekal ni dari mana? Dari sini juga lah. Dari sini lah. Dari sini lah. Macam cucuk kodok ni setiap pisang mai hari lah. Pisang goreng saja. Pisang goreng je. Dia ikut pembekal lah. Abang Rahman kan? Ya. Buat bisnes ni, Ya. cucuk udang ni berapa lama? Hampir 2 tahun dah lah. Hampir 2 tahun dah lah. 2 tahun. Sebelum ni niaga mana? Belum ni saya jual nasi ayam. Nasi ayam. Tukar menu lah. Tukar menu lah. Ni buat cucuk udang dengan pisang goreng lah. 2 tahun dah. 2 tahun dah lah. Bulan puasa pun stay di sini juga. Cik Rahman belajar ni untuk buat cucuk udang ni kan. Dari mana resepi? Kita ikhlas. Tak ada belajar dengan siapa. Tak ada belajar dengan siapa? Menu sendiri. Seminggu cari menu insya-Allah. Oh ya. Maksudnya olah sendirilah dia punya resepi tu. Omet sendiri lah. Omet sendiri. Kalau datang boleh cuba ni. Cucuk udang abang kita. Kita ni. Ni kuah kacang kita. Okey, yang ni kuah kacang nak pekat lah. Kuah kacang kita. Bukan ceroy yang pekat. 3 jam kita masak kuah kacang ni nak dapat hasil macam ni. Nak dapat hasil je ni 3 jam. 3 jam. Ui, lama tu. 3 jam. Maksudnya nak bagi kita masak 2 kali. Balik lagi petang kita masak sekali. Masak sambai apa semua. Besok kita masak lagi sekali baru dapat pekat macam ni. Kita tak main dengan tepung jagung bagi banyak macam tepung jagung nanti makan dia jadi bila sejuk dia jadi orang boleh tahu lah. Maksudnya kalau orang makan tu terasa dia punya rasanya kuah tu. InsyaAllah boleh hampa boleh cuba. Okey, sekarang kita tengok proses cara Abang Rahman kita buat cucuk udang. Untuk proses goreng pula macam kita bancur siap-siap dah tepung ni di rumah.
Bancur. Tak habis lagi baru kita bancur lain. Tapi kita tak campur toge sekali lah. Tak campur toge Kita sekali. Asing. Warna kita nak guna baru kita bubuh tepung lah. Supaya kita nak toge tu crispy. Bawa nak banyak nanti jadi toge tu jadi lembek. Bancur ni, tepung ni, berapa lama tau? Tepung ni dia boleh pakai sampai petang. Tak ada Sampai petang. Dia maksudnya dia tak payah perak apa lah. Bancur tu boleh guna. Tapi yang special tepung kita ni kita tak bermaripan. Tu dah. Betul. Barang-barang penaik ni. Betul. Betul tu. Ada setengah orang dia bubuh maripan itu orang punya masing-masing. Orang punya style. Macam kita tak bubuh maripan. Sebab apa bila kita bubuh maripan nanti cucuk kita ni bila sejuk dia minyak. Betul. Mungkin tolak. Betul. Tapi special kita tak bubuh maripan. Sebab tu kita ada bancuhan kita lah. Ada tersendiri lah kita bancur kita supaya benda tu dia lembut di dalam dan di luar. Okey. Yang ni menu ni ada lagi yang rahsia. Yang tadi satu dah. Bagi satu rahsia. Kita tak ada bubuh maripan. Kadang-kadang ada customer tanya, bubuh maripan ke apa? Ada orang dia tak makan maripan ni sebenarnya dia. Ada orang tak makan kan. Macam kita memang tak bubuh. Lagi satu kuah kita tak guna haji. Tak guna haji. Tak guna langsung haji. Sebab apa? Kami sendiri pun tak makan haji sebenarnya. Mana kita nak customer kita pun nak ikut selera macam kami juga. Tak makan haji. Haji tu apa nak? Haji Namoto lah. Kena tahu. Okey, bahan-bahan dia ni toge, kucai, dua tu lah. Tapi dalam tepung ni dia ada bahan dia lagi. Ada perasa ada lagi. Ada perasa dia lagi. Tu rahsia tu. Kalau nak tahu rahsia dia, sedap tak sedap boleh mai. Okey, ni tengok. Boleh mai memang kita tak rekut ilmu kita beri apa. Sekarang bancuhan ni toge dengan kucai Kucai lah. dengan kita tepung. kita nak goreng macam ni kita nak goreng. Baru kita bubuh tepung. Dia crispy sikit lah. Kalau kita longgok sekali dalam tu, nanti lama-lama dia lembek. Okey, nak masak baru bubuh lah. Ya, betul. Macam tepung ni macam dah habis lagi baru kita bancur balik lah. Okey, sekarang pun minyak pun dah panas. Okey, minyak kena pastikan panas lah. Contohlah masak kan. Ya. Berapa kali tukar? Maksudnya 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali minyak ni akan tukar, bukan pakai minyak yang sama. Ada. Setengah tu saya tengok kan, dia hitam tau. Tapi ni Abang Rahman kita jaga kualiti minyak. Dia akan tukar. Minyak tak ada masalah. Minyak yang kita pakai boleh jual dah. Okey. Ini udang dah. Okey, yang ni letak udang. Udang ni ni kita tak kira, kita bagi penuh ya. bagi penuh Udang ni ambil hari-hari ke? Hari-hari. Maksudnya udang segar lah. Udang segar. Okey. Kita ambil di market kan. Udang ni udang segar, bukan orang kata beli pun dalam cair tak. Yang ni udang segar hari-hari. Kita pakai udang saiz ni bukan apa. Kita pakai udang yang besar. Bila pakai udang besar, saya kena bubuh 2 ekor je. Satu sini, satu sini. Betul? Gigitan tu tak dapat udang. Bila saya pakai udang sini, saya bubuh macam ni. Setiap gigitan tu orang boleh dapat pakai udang. Betul? Itu yang kata saya pakai udang besar sini. Kalau saya suka udang macam ni. Sebab apa? Dia nampak banyak satu gigitan terasa. Lagi satu kulit dia tak keras. Okey. Goreng ni. Kami masak berapa minit? Untuk masak dah tu. Macam sekarang ni dalam 5-6 minit masak dah. 5-6 minit Sekali masak berapa ni? Berapa senduk tu? Macam kodi besar ni ingat dalam 9-10 boleh dapat. 9-10 Okey. Maksudnya harga dia satu ni ketil macam ni RM2. RM2 tak boleh lagi lah. Udang lagi. Tepung tu lagi. Dengan kuah kalau bagi lagi. Saya memang boleh lah. Tengok cara dia tu. Setengah orang dia pakai senduk yang macam bulat kan. Kalau rumah kunuri, kita tak buat macam ni. Kita still bubuh dia kuali. Okey. Kalau kita buat di sini pakai sedikit, saya tak boleh agak. Tak boleh customer dapat sedikit, tak cukup SOP. Kalau contohlah macam sekarang ni jual dekat sini. Kalau ada siapa-siapa nak tempahan, ada kenduri ke, boleh juga? Boleh juga. Tapi buat masa sekarang ni berdekatan sajalah. Yang berdekatan sampai ke mungkin lah. Maksudnya kawasan Taiping lah. Kawasan Taiping kalau kata nak buat tempahan dekat Abang Rahman kita ni pun boleh juga. Boleh. Okey, nombor 010 798 9853. Okey, yang mana yang nak buat tempahan boleh WhatsApp
Encik ramai kita Booking. Tapi booking dulu. saya booking. Kalau kita hari yang buat masa sekarang ni, kita pun kerja 2-3 orang. Ya. Kalau kita booking tu hari yang ada orang booking, saya terpaksa tolak. Ya, sebab tu saya kata kena Kena booking dulu. Dulu Bagi dia- tahu. Macam hujung bulan ni pun dah ada dah. Kalau kita ada orang nak mari bagi kita dia nak ke, saya minta maaf. Saya terpaksa tolak, bukan sombong. Terpaksa tolak pasal kita tak cukup kaki tangan. Maksudnya satu hari tu satu booking Ya, saja. macam tu. Untuk satu kenduri ataupun satu event apa lah. Okey, yang mana berminat boleh kontak beliau nombor yang Cik Rahman bagi tahu tadi. Okey, yang ni dia kekuningan ni dia tak masak lagi kan? Dalam dia, dalam. Dalam takut dia tak masuk. Dalam dia tu. Dia kena kontrol api je lah kadang-kadang. Ni api kuat sangat kan. Okay, masak ni api tu kena kontrol juga. Tengoklah. Takut dia masak tu setengah orang kita panggil apa? Masak terkejut. Ya, berniaga ni Abang Rahman dengan isteri je lah. Ya. Diorang lah. Dan petang lagi ada anak. Anak dah datang bantu lah. Tak salah. Okay, menu yang laris kat kedai ni, menu apa? Bila kita cucuk udang lah. Cucuk udang lah. Cucuk udang. Pisang goreng ni kita baru lagi buat. Aha. Sebab ni permintaan customer. Sambil-sambil orang kata. Sambil dia nak mari kita pisang lah. Mana kita buat juga. Kita buat juga. Macam orang kata yang customer banyak kan, taman ni ke, kawasan ni saja ke ataupun yang luar pun ada? Orang luar. Orang luar pun ada. Orang taman ni stay dah. Orang luar dah. Mana orang nak balik kerja ataupun nak ke taping. Berapa kilo ni sehari buat? Dia buat masalah ni dalam 8 kilo, 9 8 kilo. kilo. 8 kilo, 9 kilo banyak tu. 1 kilo boleh dapat berapa biji? Dia kalau macam masak ni sekilo dalam 18-20 macam tu. 18-20 macam tu lah boleh dapat untuk 1 kilo. Satu keping ni RM2. 18 keping. Tengok dia punya kekuningan dah tu. Abang Rahman ni asal orang sini lah? Saya ikut asal ni. Asal usul lah. Orang Kuala Selangor. Oh, Kuala Selangor. Tapi membesar sini lah. Besar sini lah. Dulu berniaga nasi ayam berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Lepas tu tukar pula buat cucuk udang. Rehat 6 tahun. Rehat 6 tahun. Sebab apa? Sakit ke apa? Tak, anak bagi rehat. Anak bagi rehat. Anak pun dah besar-besar dah. Tak payah berniaga lah kata. Bila kita fikir-fikir pula sekarang ni duduk saja tak buat apa. Saya duduk taman ni je lah. Orang berniaga api lah depan ni. Okey. Okey, orang kata jadi patutlah Cik Rahman kita ni buat menu cucuk udang sebab penggemar cucuk udang. Di mana saya pergi, saya ada cucuk udang, saya insya-Allah saya beli. Akan singgah. Cuba rasa, tapi kuah tak rasa sama betul tak? Setiap kedai tak sama. Saya kadang minta menu kat orang lagi. Orang tak kedekut dia bagi. Kita tengok kan. Kita tengok yang terbaik. Kita cari yang terbaik. Apa kekurangan kita boleh tambah dari situ. Paling jauh yang makan cucuk udang kita orang Johor pun ada. Orang Johor pun datang juga. Johor pun ada, Malang dari Melaka. Kalau orang nak datang ke kedai Cik Rahman ni, macam mana tu? Dia ada mat ke, weh ke ada? Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Au Teping. Depan ni sekolah menengah. Okey, jadi boleh weh ataupun mat. Google Map. Search Sekolah Menengah Kebangsaan Au. Pengkalan Au. Pengkalan Au. Teping. Hampa jangan tulis ayat kuning. Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Au. Teping. Boleh search dalam Google Map ataupun weh. Jalan nak masuk dah daripada jalan raya tu. Okey. Traffic light tu. Kalau mai dari Cekak Gerin, traffic light Cekak Gerin, masuk kampung Ayat Kuning, hampa tengok traffic light yang pertama. Boleh masuk kiri terus. Traffic light yang pertama lah dari kampung Ayat Kuning ni, masuk kiri 100 meter akan jumpa sekolah. Jumpa sekolah, jumpa kita. Itu lebih mudah. Kalau orang dari arah Kemuntin ataupun Teping, masuk kampung Ayat Kuning, traffic light yang nombor 2. Masuk kanan. Maksudnya daripada sekolah tu, sekolah Air Kuning tu dalam 800 meter. Ya. Traffic light tu terus masuk kanan. Masuk kanan. Ya, betul. Daripada Cangkak Jering masuk kiri. Masuk kiri. Daripada situ tak jauh lah. Lebih kurang dalam 100 meter macam tu lah. Kedai di sebelah kiri. Ada masak tu pun dah rasa dah bau lah.
Dia punya aroma tu. Aroma toge dengan dia punya udang tu. Okay, udang segar. Bukan udang kita buah frozen ni, tak ada. Hari-hari ambil dekat. Macam beli kat market ke ada owner hantar kat market lah. Sentiasa ada udang ni ya. InsyaAllah. Yang ni orang panggil apa? Udang kertas. Udang kertas. Kalau tengok udang kertas bukan kecil-kecil tau. Besar. Setengah tu besar-besar anak jari kan. Ni ada kecil kadang-kadang datang besar je. Patutlah abang Cik Rahman kita ni buka berniaga cucuk udang. Rupanya penggemar cucuk udang. Pergi mana kalau jumpa mesti berhenti. Kalau terlepas pun patah balik je. Saya makan cucuk udang. Sama Cik Rahman berniaga ni kan, pahit manis tu biasa noh. 18 tahun tinggal bisnes nasi ayam, buka bisnes cucuk udang. Yang ni sebab dia penggemar cucuk udang, buka bisnes. Pahit manis macam-macam lah Cik Rahman kita ni alami. Waktu buka kedai ni operasi dah? Okey, kita berniaga Isnin hingga Jumaat saja. Isnin hingga Jumaat, satu Ahad memang kita tutup lah. Ya. Dari jam pukul berapa? Okey, waktu berniaga 12 tengah hari, kira siap lah. 11 tengah kita main set up. Malam pukul 12 sampai mai kira dah siap lah. Boleh main beli dah. 12 tengah hari sampai habis dah. Sampai habis ya. Pukul 6.30 petang. Sampai 6.30. Lewat pukul 6.30 petang dah. Tapi special hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita awal sejam. Mana hari biasa ni kita pukul 12. Hari Jumaat hampa boleh main pukul 11 pagi. Sebab hari Jumaat ni kita nak pergi solat, jadi tak kabut lah. Jadi kurang kabut. Hampa boleh main awal sikit. Tapi kena follow akaun saya lah. Sebab apa? Akaun saya ni kena follow sebab kalau kita berniaga Senin Jumaat, kalau ada urusan pun kita tutup juga lah. Dia akan update dalam sebelum kita update. Nanti hampa main dari komuniti ke dari mana tiba-tiba main tak buka, jadi benda tak seronok. Hampa kena follow akaun saya, Cuk Udang Utara. Cuk Udang Utara. Okey, yang mana yang nak datang sini ya, operasi kedai Abang Rahman kita ni daripada Isnin sampai hari Jumaat. Ya. Okey, daripada pukul 12 tengah hari sampai 6.30 ataupun sampai habis lah. Kalau sampai awal lah. Okay, yang ni menu-menu yang sudah digoreng. Fish cake, telur goreng, sosis, kentang goreng, tahu. Okey, ini cucuk udang yang telah digoreng. Kalau tengok ni memang crispy. Udang dia portion pun banyak, baru masak. Okey, selain itu goreng pisang pun ada. Goreng pisang dengan ini chop kodok. Okey, air pun ada. Popcorn RM5. Popcorn ni satu harganya RM5 pun ada juga. Okey, pembayaran dia cash pun boleh, guna QR code pun boleh. Okey, yang ni saya ulang sekali lagi menu cucuk udang utara. CA RM5, cucuk udang 3 ketul. Maksudnya RM5 ni cucuk udang saja. Set B RM6, cucuk udang 2 ketul, sosis 1, telur setengah, tahu setengah. Set C RM10, cucuk udang 3 ketul, tahu setengah, telur setengah, sosis 1, fish cake 1, ubi 1. Boleh add on lah kalau nak tambah. Udang 1 RM2, fish cake RM2, tahu RM1.50. Kalau orang Taipei panggil RM1.50 lah. Sosis RM1, ubi goreng RM1, telur RM1. Di sini dah tulis terima, sedap memang padu. Rangup di luar, lembut di dalam. Cucuk udang utara dekat Taiping. Okay, kalau datang ke sini boleh waste ataupun Google Map cucuk udang utara Taiping. Okay, Abang Rahman, nak promote sikit kedai ni abang ni dekat customer yang mana yang menonton ni. Cucuk Udang Utara berhadapan Sekolah Menengah Pekalan Au. Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Au, Kampung Ayat Kuning. Apa type Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Au, dia akan sampai sini.
Okey, waktu operasi kita 12 tengah hari sampai pukul 6.30 petang. Satu Ahad kita tutup kan Isnin hingga Jumaat. Yang mana nak buat tempahan majlis perkahwinan segala-gala majlis, hampa boleh DM saya. Okay, boleh WhatsApp Boleh Encik WhatsApp. Rahman kita. Boleh, Nombor WhatsApp dia tadi dah bagi tahu dah. Okey. Tak apa, Encik Rahman boleh bagi tahu sekali lagi. Okey, hampa boleh WhatsApp saya 0107989853. Okey. Kalau hampa nak buat tempahan Yang mana majlis nak perkahwinan. buat tempahan majlis tu kira awal lah. Tapi kawasan berdekatan sini lah. Maksud saya Bukit Gantang ke Kemuntin lah. Cakap Jerin, Simpang, Teping tu boleh lah semua. Dia ambil kawasan Taiping saja, yang terdekat sajalah. Boleh WhatsApp Encik Rahman kita Boleh. untuk tempahan. Okey, jom kita tengok daripada customer kita. Okey, Assalamualaikum Bang. Abang dari mana ni? Dari sini ya. Okay, orang kata yang ni customer tetap Abang Rahman kita. Selalu beli ya. Rasa cucuk udang ni macam mana? Ikhlas daripada abang lah. Okey lah. Okey ya. Okay, orang kata rasa dia tu kuah dia memang terasa lah. Terasa tu datang. Memang selalu beli lah. Okay, selalu ni duduk makan ni ya. Abang ke anak? Satu pagi lah. Satu keluarga kan? Okey. Okey, Assalamualaikum abang. Abang daripada mana? Sini ya. Pada Kuala Kansar. Kuala Kansar. Macam mana boleh abang tahu cucuk udang utara ni? Ni TikTok. TikTok lah. Okay, ni abang kita daripada Kuala Kansar pun dah datang sini. Anda semua patut cuba. Okey. Ni baru pertama kali nak try ni. Ya, Okey. Sedap. Assalamualaikum abang. Salam. Abang ni customer tetap ni ya. Abang jangan dah. Ya. Macam mana rasa cucuk udang utara ni? Oh, memang okey lah ni. Memang okey. Memang okey lah. Mana-mana yang customer ni semua yang beli sini lah. Kita support sikit kawan kita. Ya. Memang memuaskan lah. Okey, kita support orang kita. Ya. Kita support vendor orang-orang kita. Ya. Okey. Assalamualaikum kak. Kau ni customer tetap Abang Rahman ke apa? Lalu beli ya. Tok udang ni. Okey rasa macam mana? Memang sedap. Kita tak main lagi kan. Ni KRP ni mana sedap lah. Lalu repi lah no. Memang kalau lalu sini mesti singgah. Singgah ya. Rekod di sini ya, kawasan-kawasan sini ya. Saya pergi pejabat. Balik pejabat kalau buka ni mesti singgah. Okey ni customer kita tengok. Ni pengakuan daripada customer kita. Memang sedap. Anda semua patut mencuba. Beli buat 3? Saya beli 4 set. 4 set. Kawan-kawan order lah tu. Nak bagi dekat ni hari dekat. Tu beli 4 set tu. Okey. Terima kasih. Okey. Okey, yang tu customer kita. Customer kita beli cucuk udang utara. Dia sekali beli 4 set. Okay, anda semua patut mencuba. Kalau datang ke Taiping, bolehlah singgah kedai cucuk udang utara Taiping. Abu tutup kedai. Terima kasih. Okay, kita cuba rasa cucuk udang utara ni. Hari ni kedai ni ditutup pada sebelah. Kebiasaan customer saya yang tak mau bawa balik, mereka boleh makan sebelah ni kan ada jual ABC. Kita ada sediakan pinggan, boleh makan di sana. Okey, masuk Abang Rahman kita yang mana yang datang nak makan di sini pun boleh. Di sebelah ni dia ada kedai ABC. Dia jual nasi ayam, bihun sup dengan ABC ya, dengan Milo kepal. Okey, boleh makan di sini ya. Okey, tak ada masalah. Tak semestinya kita beli, kita bungkus. Sambil-sambil boleh kena air kacang ke apa kan. Okey, yang ni saya nak cuba. Okey, rasa tengok. Saya nak cuba cucuk udang utara ni. Yang ni saya ambil satu saja. Yang ni kuah dia. Kuah dia kalau tengok ni memang pekat. Okey. Kuah. Okey, kita cuba. Bismillah. Okay, rasa dia memang sedap. Dia punya rangup dia tu. Crispy dia tu terasa. Udang dia tu. Mana-mana udang.
Rasa dia punya togel. Tepung dia tu dia tak tepung macam tepung biasa lah. Yang ni resepi daripada Abang Rahman kita. Ni tepung bancuhan lah. Okey. Ni baru dah bikin. Kita dengan tahu. Okey, masih Tadi bang. Bismillah. Tahu dia tu dia tak masam. Ni tahu fresh. Ramai ambil tahu ni setiap hari. Bukan dia beli dia letak dalam air. Sebab dia tak rasa masam. Dia rasa manis dia tu. Dia soya dia tu. Kuah dia pun memang sedap, manis-manis lemak. Kuah dia ni Abang Rahman masak 3 jam untuk masakkan kuah untuk cucur udang ni. Anda patut mencuba cucur udang utara ni. Memang sedap. Ini iklan daripada saya. Memang sedap. Burger Mat, cucur udang utara. Okay, kalau datang daripada Sekolah Menengah Air Kuning, lebih kurang 800 meter. Depan sikit ada traffic light. Boleh belok sebelah kanan. Lebih kurang 1 meter. Kalau daripada Cangkak Jering, lebih kurang 200 meter. Sampai traffic light, lebih kurang 100 meter masuk ke kedai sebelah kiri lah. Kalau daripada Cangkak Jering. Lagi. Dia punya tahu pun. Tahu goreng dia pun tak rasa. Tahu goreng ni beli ke buat hari? Tak kurang beli. Beli lah. Beli. Tapi dia tak masam tu. Dia Tak rasa manis dia tu lain. Dia masam ni kadang benda 2 hari jadi masam. Mana kita tak pernah simpan benda ni. Jadi punya yang ni hari-hari beli. Hari-hari beli. Maksudnya Yang dia jadi masam tu benda tak habis dah simpan. Tu punca masam dia. Okay. Jadi Abang Rahman kita ni kan dia ikhlas berniaga. Maksudnya untuk customer, bagi kepuasan untuk customer kita. Kira udang, tahu hari-hari dia beli. Saya rasa ni tahu dia ni kan dia rasa memang fresh. Rasa manis dan dia rasa soya tu memang terasa. Setengah tu bila kita makan dia akan rasa tawar. Mana dia lebih pada tarik tu kalau macam tu. Okay. Anda patut mencuba. Kalau beli tu orang kata RM, kalau cucuk udang sana RM5, RM6 tu, RM10 tu kan berbaloi ya. Kuah dia pun sedap. Dengan manis, lemak. Memang terasa dia punya kacang. Ni kalau makan saja pun sedap kan ni. Tengok ni, udang. Tapi cucuk udang kita ni dia tak masin kan? Tak. Dia tawak-tawak sikit. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan dia kawan dengan kuah tu. Ada customer saya dia suruh bagi masin sikit. Bukan saya tak boleh bagi masin. Bila saya bagi masin, depa tak suka makan dengan kuah, depa nak patah macam tu. Benda saya ni wajib kena makan dengan kuah. Baru kena. Bila saya buat masin, cucuk masin, bagi kuah ni dah manis, pedas apa semua dia macam tak kena. Ya, betul. Sebab saya buat kurang masin. Okey. Banyak orang ni. Okey, ni kalau kata makan cucu ni dia tak masin tau. Sebab apa tak masin? Sebab Abang Rahman kita dia nak bagi ngam dengan kuah ni. Sebab kuah ni dia dah bubuh dah, dia punya rasa dah cukup. Kalau kata cucu ni dia masin dengan kuah ni, nanti dia lari dia punya rasa tu. Jangan lagi kalau kita makan lagi rasa cucu ni tawar. Memang Cik Rahman kita buat macam tu. Okay, apa yang saya makan setakat ni alhamdulillah memang terasa, memang ngam dia punya kuah dengan ni. Cucu udang dia ni. Cucuk kita ni dia tak ada minyak di dalam. Sebab kita tak guna maripan, kita boleh tengok.
Kalau ada jenis yang pakai maripan tu kita beritahu dah dia minyak akan bertakung dia sebab guna maripan. Yang ni kita tak guna maripan langsung. Kita beza. Kita boleh pokok mana? Okey. Saya akan tunjuk Selalunya cucuk udang ni kalau kata goreng dalam dia akan berminyak, betul tak? Okey, ni saya ambil satu. Saya cuba picit. Kalau tengok minyak tapi tak banyak. Tak, orang kata setengah tu memang dia banyak. Okey, yang ni dia tak banyak. Main mana bang? Ajar musim-musim. Tak main mana? Main dari Dragon. Kat boy. Main busi mak kawan kan lagu mana? Ya. Memang sedap. Anda semua patut mencuba. Habis. Memang terbaik. Pokok ah. Saya nak cuba cucuk pisang dengan cucuk kodok. Okay, ni cucuk kodok. Siapa tak kenal saya tak tahu. Saya tak kenal saya tak tahulah. Cuba dok. Okey, cuba. Bismillah. Rasa manis pisang tu. Ni pisang apa? Sama. Pisang mah. Pisang mah. Dia cucuk kodok ni kira macam mana? 10 RM2. 10 RM2. 10 ketul RM2. Okey, boleh lah. Nak kena bancu lagi. Pisang mah pula tu. Okey rasa. Patut cuba. Harga murah. Memang kata memang boleh lah kalau kita bawa RM10 pun nak makan cucuk udang dengan Kira kalau ni lepas. cucuk udang kalau ambil 3 ketil RM5 tu memang tak boleh habis lah seorang. Macam tadi makan seketil baru seketil kalau kita biasa orang ambil 3 ketil RM5 dia pun nak jimat RM1. Okay, kita cuba ni goreng pisang pula. Bismillah. Okay, dengan tepung dah. Rasa manis. Ni pisang apa? Pisang nangkau. Pisang nangkau. Pisang nangkau. Dia tak ikut lah kadang-kadang sabu pisang awak ikut pembekal lah. Setengah tu dah pisang awak. Kan? Ni pisang nangkau. Pisang nangkau. Macam hari ni pisang nangkau. Pisang nangkau dia kira macam mana pula harga? RM5 RM5. Pisang nangkau RM5. Cucuk kodok tadi RM10. Kita makan dulu. Okey, Cik Rahman. Boleh bagi sepatah dua dekat penonton kita ni. Okey. Assalamualaikum. Okey, yang mana selama 2 tahun saya berniaga ni yang dah support, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang mana yang belum boleh mai, bisa mai kini nak kena cucuk udang apa boleh mai. Lokasi kita depan Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalan Au, Kampung Ayak Kuning. Dari Cakap Jeri nak masuk Kampung Ayak Kuning 2 km saja. Ke Teping nak mai sini 7 km lebih kurang macam tu je lah. Jumpa traffic light, masuk kiri dari arah Cakap Jeri ni. Kalau dari Teping masuk arah ke kanan. 100 meter akan jumpa kedai kita. Waktu operasi kita 12 tengah hari sampai pukul 6.30 petang. Sampai habis lah. Setiap Isnin hingga Jumaat saja. Sabtu Ahad memang kita tutup. Yang mana nak buat tempahan majlis-majlis, segala-gala majlis, nuri ke, majlis perkahwinan ke, tak ada masalah. Hampa boleh WhatsApp saya 010 798 9853. Sekian, terima kasih. Okey, macam biasa Abang Jamal akan fly drone di kawasan gerai Cucuk Udang Utara. Okey, kita on. Okey. Kita fly drone. Kita set dia punya location dulu. Okay.
Kita set yang punya location. Okay. Jom kita fly. Return to home. Abang Rahman, terima kasih ya Okay, terima kasih. kerana bagi saya izinan saya buat video. InsyaAllah. Ni siap bagi tapau lagi dah, tadi dah makan dah. Bagi tapau lagi. Mai makan tak puas. Okey. Nak kena air kacang mai hari Isnin ni sampai Khamis kan. Hari Isnin sampai Khamis boleh yang mana nak makan air kacang di sebelah. Ada jual. Nak makan cuk udang, nak makan kedai dia pun boleh, tak ada masalah. Boleh tapau makan dulu. Okey. Terima kasih. Yang mana yang nak datang ke Cucuk Udang Utara, Taiping boleh datang. Okey, yang mana datang ke Taiping, ke Bunting, bolehlah singgah ke kedai Abang Rahman kita ini. Okey, sebelum tu yang mana belum klik butang subscribe, butang lonceng dan share, support Abang Jamal STV. Okey, next video kita akan berjumpa lagi. Tagline kita apa? Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.